Seorang pemandu lori bertindak melarikan diri selepas diarahkan untuk menjalani ujian saringan air kencing ketika diperiksa dalam sekatan jalan raya di Kundasang, Sabah. Lelaki itu kini sedang dikesan kerana dia tertinggal kad pengenalannya di lokasi pemeriksaan. Dalam operasi malam semalam itu, pemandu terbabit diarah turun dari kenderaan bagi menjalani pemeriksaan pihak agensi anti dadah kebangsaan AADK Sabah. Bagaimanapun, suspek bertindak memecut kenderaan dari sekatan jalan raya berkenaan. Lori terbabit antara 77 kenderaan yang diperiksa dalam operasi bersepadu berkenaan termasuk bas ekspres serta kenderaan barangan. Operasi yang diketuai Ketua Penguatkuasa JPJ Sabah, Misnan Tamimi ini menyasarkan laluan utama ke Sandakan, Lahad Datu dan Sempurna. 11 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu dan lesen vokasional barangan. 6 kenderaan dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, 18 pemandu bas dan lori menjalani ujian saringan air kencing dan kesemuanya bebas penyalahgunaan dadah.